Sayonara Piala Asia dan tiada manis-manis daripada AFC. Harapan skuad Harimau Malaya untuk melangkah ke Piala Asia 2027 sudah berkubur. AFC hari ini secara rasmi menjatuhkan hukuman berat ke atas Malaysia susulan isu penurunan pemain tidak sah yang menggemparkan dunia sebelum ini. FAM mengesahkan jawatan kuasa tata tertib dan etika AFC telah memutuskan untuk menarik balik 2 kemenangan Harimau Malaya ketika menentang Nepal dan Vietnam. Akibatnya, 6 mata berharga ditarik balik, manakala Nepal dan Vietnam dianugerahkan kemenangan percuma 3-0. Keputusan ini meletakkan pasukan bimbingan Peter Siklamovski kini hanya mempunyai 9 mata. Sebaliknya, Vietnam mendapat kelebihan besar dan secara automatik memintas Malaysia untuk mara ke peringkat akhir kejohanan berprestij itu. Bukan itu sahaja, FAM turut dikenakan denda sebanyak $50,000 Amerika atau sekitar RM196,000. Semua ini berpunca daripada penglibatan 7 pemain yang menggunakan dokumen palsu dan tidak menepati syarat kelayakan FIFA. Ini adalah episod paling hitam dalam sejarah bola sepak moden kita. Apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur. Maruah bola sepak negara kini tercalar di mata dunia.